Tahukah anda, ada penjara yang dikelilingi laut berbahaya sampai tiada siapa berani cuba lari. Salah satu yang paling terkenal ialah Alcatraz di Amerika Syarikat. Dibina di tengah laut dengan air yang sangat sejuk dan arus yang kuat. Banduan di sini bukan biasa-biasa, termasuk penjenayah terkenal seperti Al Capone. Ramai yang pernah cuba melarikan diri, tapi sehingga hari ini tiada bukti kukuh mereka berjaya hidup. Di Afrika Selatan pula terdapat Robben Island, tempat Nelson Mandela pernah dipenjarakan selama 18 tahun. Banduan di sini dipaksa kerja berat setiap hari dan dikelilingi laut yang berbahaya. Di Panama pula ada Coiba Island, sebuah pulau terpencil yang penuh hutan liar. Cubaan melarikan diri di sini hampir mustahil kerana banduan perlu hadapi laut dan juga bahaya dalam hutan. Semua penjara ini ada satu persamaan. Pulau dijadikan penjara semula jadi yang sukar ditembusi. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.